nak pergi sekolah and then diorang macam tak boleh buat perempuan. Safety. Ada pro and cons je lah. Ada yang bagus, ada yang tak. Kalau bagusnya, kalau diorang gunakan untuk memang untuk pembelajaran, okey. Tapi kalau untuk macam lebih daripada tu, macam untuk main game, apa semua, saya rasa tak bagus lah untuk diorang punya minda. Kenapa safety? Because as a parent, we tend to pass our kids iPad, freedom for them to just click everything. You never know what accidentally they go onto. Like, Malas, tak nak pergi sekolah and then diorang macam lost, macam tak boleh buat perempuan. Kalau boleh bagi dia macam screening tu sehari 1 jam je at least. Kalau diorang macam tak boleh sebab benda tu akan lead kepada tantrum kalau biarkan lama-lama. and they just might click on random ads to like cyber security punya hack. Who should be in charge? Obviously mak bapak lah. Parents. They start daripada sekolah lah. Kalau macam cikgu-cikgu lebihkan macam input benda-benda yang gadget ni bagi pendahan pada orang sebab diorang ni lebih dengar mak bapak cikgu daripada mak bapak sebenarnya. So bila dia berterusan bagi awareness, diorang boleh follow benda tu. Awareness of the parents has to come first before the parents can do anything about it. Ada. Nanti dia akan edit.